Okey, untuk yang ni master bedroom lah. Okey, master bedroom. Okey, handle, kita pakai handle. Kat bawah ni combination. Okey, so yang ni semua surplus lah, kita guna drawer. Surplus. So, vessel bersama surplus kita guna tak lah untuk satu pintu. Okey, so ada compartment atas. Di sini satu salah ataupun shelf dan satu living lah di bahagian atas. Masuk bawah ni ada shelf dan ada pada. Okey. So untuk yang ni mungkin bagi korang lebih biasa, simple, tapi bentuk dia, handle dia dan kombinasi color dia kena dengan konsep rumah dia. Konsep orang bagi rumah ceria lah, ceria. Sebab apa ni, untuk color kita kena pandai pilih lah konsep color. Okay, so untuk yang ni kalau korang tak pandai pilih, boleh kita suggestkan lah yang mana yang sesuai dengan konsep rumah korang. Okay, untuk rumah ni dia buat satu rumah tau, termasuk grill, suri tidur, pasal lampu kipas semua tu kita dah bagi free lah, kita pasang free lah. Okay, so jika berminat jangan lupa like, comment, share. Ingat bos kaki, ingat kabinet. Okay, arti kabinet kita ini korang follow. Kejap lagi nak pergi bilik kakak dan adik. Ada satu study table. Okay, untuk yang ni dia banyak sedikit. Laci dia ada 4 laci, 5, 6. Sebab dia bilik ni lebih lebar berbanding bilik kakak lah. Ni bilik adiknya, adik lelakinya. Okay, so korang berkenan tak dengan corak color dia dan juga design dia? Kalau korang berkenan, korang kena apa ni? Kena komen lah. Kalau cantik, korang komen cantik. Kalau kurang wow, korang komen saja. Tak cantik apa? Tak comel. Pecah cik. Komen je dekat bawah. Okay, so dekat sini macam ni lah compartment dia di dalam. Okay, so menggunakan 4 asset. So 3 drawer dekat bawah. Semua kita menggunakan aksesori surplus. Okay, dan material solid. Okay, maklumlah sekarang ni dah kita jadi cleaner. Ni mop. Okay, untuk bilik ni, bilik kakak tau. Bilik kakak color pink. Pink masuk dengan color oak. Dia lebih cerah lah. Dia berbeza dengan bilik abang tu. Sebab kakaknya perempuan. Adiknya lelaki. Takkanlah lelaki kan nanti jadi sotong. So dekat sini ada study level. Okay, di bahagian sini ada satu wardrobe. Wih, cantik lah rumah ni. Kena. Dia pilih tu memang kena. Dengan jiwa raganya kena. Okay, so korang nilai lah sendiri. Tak cakap lagi pun nanti korang cakap puji diri sendiri kan. So dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So boleh letak mainan lah, susun mainan dekat sini. Okay, so saya nak sambung kerja saya dulu So siapa yang nak cuci rumah, boleh roger saya lah. Saya sekarang memang buat cleaner. Okay, untuk 1 jam saya ambil RM15 je. Okay, so calling